Adakah masih ingat guna feri? Masa itu duduk di Balai Polis Kampung Awah tahun 1955 hingga 1959. Ikut arwah ayah seorang polis. Itu komen daripada Muhammad Najib. Baik, kita bincang sikit hal ehwal feri, iaitu pengangkutan air untuk seberang menyeberang Sungai Pahang di Temerloh. Dan sebelum itu perhubungan menggunakan perahu je. Penduduk tempatan menggunakan perahu atau yang sebangsa dengannya lah, seperti kolek, sampan dan mungkin juga rakit. Feri mula diperkenalkan pada tahun 1952, itu mengikut satu sumber orang lama di sini. Feri memuatkan penumpang dan juga kenderaan berjentera, kerana seperti yang saya beritahu dulu, laluan ini menghubungkan ibu kota di pantai barat dengan negeri-negeri di pantai timur, Semenanjung. Jadi penting. Feri ketika itu menggunakan sebuah ataupun dua buah bot untuk menunda loader muatannya. Pada tahun 1958, feri-feri ini mula mengangkut lori-lori balak. Masa itu balak di Negeri Pahang ni ditebang dengan rancak, iaitu serentak dengan pembukaan hutan belantara bagi membuka tanah-tanah rancangan Felda. Dan ini tidak dapat dielakkan demi pembangunan dan sumber ekonomi khususnya orang Melayu. Semasa Jambatan Bailey digunakan, ada stesen penimbang di sini. Kerana lori balak dengan muatan 18 tan ke bawah boleh menaiki jambatan, manakala muatan 18 tan ke atas dipaksa menggunakan feri untuk menyeberang. Gambar-gambar hiasan ini diambil dari pelbagai sumber. Komen-komen lah untuk